Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua sihat hari ni? Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ni, kita mula dengan bacaan doa dulu. Okey, baca doa. Allahumma aftah alaina hikmaka wa ashkur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lemahkan aku untuk menerima ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Okey, Alhamdulillah. Okey, semua dah makan kita baru lepas rehat kan? Okey, bila lepas rehat tu mengantuk tak? Ya ke tak? Okey, hari ni cikgu ada aktiviti. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ni, okey, kita nak gerakkan diri dulu. Okey, semua bangun. Okey, semua bangun dalam kedudukan. Okey. Okey, awak boleh tengok dah kamera kat depan, ikut pergerakan dekat depan ni. Kita nak bergerak sikit. Tak bagi awak mengantuk. Okey, semua menghadap ke hadapan. Okey, menghadap ke hadapan. Bagi ada ruang lah, bagi ada ruang sikit. Okey. Okey, bagi ada ruang. Okey, ready dah? Ikut pergerakan dia. Okey. Okey, ikut. Okey, go. Hi, okey, hi, sebut hi. Okey, aktif sikit. Okey, walk. Okey, walk, jalan. Okey, chalk. Okey. Okey. Excellent. Okey, next. Okey, turn. Okey. Ikut pergerakan dia. Okey, snap, next. Okey. Okey, tarik nafas. Okey, sikit lagi. Okey, ready? Okey. Okey, right. Tangan. Okey. Bergerak. Okey. Okey, jam. Lompat setempat. Jam. Okey, last. Okey, bergerak. Hadili. Okey. Okey, bagi tepukan. Okey. Cegah lagi rasa? Dah. Okey, boleh duduk pelan-pelan dalam kumpulan Okey, semua bawa buku teks? Okey, bawa. Okey, kalau bawa buka muka surat 107 dan 108. Okey, kita mula dengan 107. Okey, buka buku teks. Okey, cikgu dah bagi peringatan awal kan. Kita akan belajar topik ni lah. Okey, 107, 108. Cikgu harap dah study di rumah kan. Dah study di rumah. Okey, hari ni kita akan buat dan kita akan belajar untuk topik pada hari ini. Okey, apa yang cikgu harap daripada awak? Okey, cikgu harap bila awak habis saja aktiviti pada hari ini ataupun habis saja PDP dengan cikgu, pembelajaran dengan cikgu pada hari ini, 3 benda ni ada dalam kepala dah awak. Okey, apa dia? Yang pertama, cikgu nak awak boleh senaraikan sekurang-kurangnya 2. Okey, 2 sebab kenapa Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, 2 sebab kena tahu. Okey, yang kedua, awak boleh senaraikan 3 proses penyerahan Sarawak kepada British. 3 proses penyerahan. Okey. Dan yang terakhir sekali untuk kemahiran kebat. Setiap topik ni dia ada kebat. Soalan kebat dia adalah awak boleh jelaskan kepentingan berwaspada dalam membuat sebarang
tindakan. Kenapa kita perlu waspada? Kenapa kita perlu berhati-hati dalam setiap tindakan yang diambil? Okey, cikgu harap bila habis saja PDP hari ni, awak boleh kuasai 3 objektif ni lah. 3 benda ni. Boleh? Boleh. Okey. Okey, sekarang tengok nah video ni dulu. Okey. Siapa yang fokus kat video tadi? Apa bendera terakhir kat video tadi? Sarawak. Betul ke? Ya. Ada nampak negeri lain tak? Apa warna bendera negeri Sarawak? Kuning, hitam, merah, putih. Kuning, merah, hitam. Okey, Sarawak. Asal-asal kenapa cikgu tunjuk? Kenapa cikgu tunjuk pasal ni? Bendera Sarawak. Kita nak belajar pasal negeri Sarawak. Okey, sekarang cikgu nak 5 orang pelajar lelaki dan 5 orang pelajar perempuan. Okey, datang berbaris di depan. Kita nak tulis. Okey, perempuan belah sini. Perempuan belah sini. Okey, baris. Lelaki belah sini. Lelaki sini. Depan ni. Okey. Boleh lalu. Jadi elok jangan tertendang kamera tu. Okey, lah. Okey, beratur. 5. Okey, boleh. Okey, sekarang dalam kiraan kita nak buat pertandingan lah antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Okey, bila awak tengok pasal bendera Sarawak ni, okey, dalam kiraan kita tengok lah 20 saat. Okey, sini pelajar lelaki dan sini adalah pelajar perempuan. Okey, awak kena ikut barisan, senaraikan apa yang awak tahu pasal negeri Sarawak. Okey, dalam masa 20 saat. Okey, mula sekarang. Okey. Pas kawan. Okey, passing. Okey, yang ni boleh dah. Yang ni boleh duduk. Wayar. Okey, bila cikgu sebut saja Sarawak, okey, apa yang terlintas dalam fikiran awak? Okey, ni pendapat daripada kawan-kawan awak lah. Okey, bila cikgu sebut Sarawak, kita tengok yang lelaki. Okey, bila sebut saja Sarawak, dia sebut apa? Okey, rumah panjang. Kemudian? Okey, kaum Iban ya, Iban. Kaum Kadazan, dusun. Makanan famous. Ada makanan famous Sarawak? Ambuyat. Okey. Lagi buaya. Buaya apa? Dekat Sarawak ada banyak buaya. Okey, bagus. Yang perempuan? Orang asli. Bumi? Bumi Kenyalang. Budaya apa?
Tarian. Okey. Ini tarian dan kita ada warisan. Sarawak kaya dengan warisan. Okey, yang tu secara keseluruhan mengenai negeri Sarawak. Okey, sekarang cikgu nak fokus kepada topik hari ini iaitu awak tengok muka surat 107, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey. Okey, sekarang ni dalam kumpulan, wakil satu kumpulan datang dekat cikgu. Okey, ambil kertas kat cikgu. Wakil satu kumpulan. Wakil kumpulan datang ambil kertas kat cikgu nah. Okey. Okey ni. Tu. Sama. Okey. 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 Semua dah ambil nah tugasan untuk setiap kumpulan masing-masing. Okey, sambil-sambil tu awak tengok tugasan yang pertama nah. Selamat datang. Hai semua, selamat datang ke perkumpulan. Okey. Yang ni jadual yang cikgu bagi dekat awak. Okey, topik pertama yang kita akan belajar ialah faktor penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Faktor sebab. Okey, kenapa? Kenapa Sarawak diserahkan kepada British? Okey, dekat sini cikgu bagi 3 gambaran utama, 3 big picture ataupun kita panggil gambar lah. Utama yang mudah awak ingat. Okey. Yang pertama gambar apa ni? Gambar mahkota. Mahkota ni mewakili raja atau tahta. Okey, yang kedua. Apa gambar yang kedua ni? Bendera British. Berkaitan dengan British. Dan yang ketiga, gambar apa ni? Mata wang ataupun duit lah. Masalah kewangan. 3. Okey, jadi 3 faktor ni. Cikgu dah bagi dalam jadual tu. Sekarang ni cikgu akan tunjuk satu video mengenai faktor penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, berdasarkan video ni dan juga awak boleh rujuk buku teks. Okey, awak boleh isi. Isi jadual dalam kumpulan lah, isi jadual. Dia ada 3 faktor, 1, faktor 2 dan faktor 3. Sambil tengok video kat depan lah. Selamat datang ke perkongsian kita hari ini. Okey, hari ini kita nak selami satu detik yang memang sangat dramatik dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua. Cuba bayangkan macam ni ya. Sebuah kerajaan bebas yang dah berwujud sekian lama tiba-tiba lenyap dan bertukar status dalam sekelip mata. Memang mengejutkan. Kita akan rungkai kisah penyerahan Sarawak kepada mahkota British. Ia satu krisis yang penuh dengan tekanan, konflik dalaman dan kehancuran ekonomi yang betul-betul mengubah nasib sebuah wilayah buat selamanya. Jadi, persoalan utama yang jadi misteri kat sini ialah kenapa Vinebrook secara sukarela menyerahkan wilayah berdaulatnya kepada pihak British? Pelik kan? Kenapa seorang pemerintah tiba-tiba je nak lepaskan kuasa dia macam tu? Untuk faham rentetan sebab dan akibat ni, kita kena bongkar 3 faktor utama. Jom kita mula dengan tengok garis masa kejadian ni dulu. Bila kita tengok balik, masa berlalu dengan sangat-sangat pantas sejurus lepas tamatnya perang. Cuba perhatikan garis masa ni. Pertama, pada 11 September 1945, pentadbiran tentera terus diperkenalkan sebaik sahaja perang tamat. Tak lama lepas tu, pada tahun 1946, pentadbiran tentera bentuk baru pula yang ambil alih. Dan kemuncaknya, pada 1 Julai 1946, penyerahan rasmi Sarawak kepada pihak British dah pun dimuktamadkan. Semua ini berlaku dalam masa beberapa bulan je. Satu peralihan kuasa yang sangat drastik. Okey, jom kita berjelaskan sikit singkatan-singkatan ni supaya kita lebih faham macam mana birokrasi tentera asing ni tiba-tiba membanjiri Sarawak. Lepas je perang tamat, tentera Australia mendarat di Kuching dan bawa masuk BBCAU, iaitu Unit Hal Ehwal Awam Borneo British pada September 1945. Masuk tahun 1946, British tukar pula kepada BMA, pentadbiran tentera British. Poin penting yang kita kena tahu di sini ialah sebelum penyerahan rasmi itu betul-betul berlaku, Sarawak sebenarnya memang dah berada di bawah cekaman pentadbiran tentera asing.
Baiklah, mari kita Okey, dah masuk ke dah faktor yang pertama. iaitu krisis pewarisan tahta. Di satu pihak, kita ada Viner Brook. Beliau ni makin tua, uzur dan berdepan dengan satu masalah yang cukup besar. Beliau tak ada anak lelaki untuk mewarisi takhta. Di pihak yang satu lagi pula, kita ada anak saudaranya iaitu Anthony Brook. Kalau ikutkan logik akal, Anthony lah waris seterusnya yang sah kan? Tapi yang menjadi isunya, Viner memang terang-terangan tolak dan tak nak lantik Anthony. Jadi beliau sebenarnya dah terperangkap. Tak ada pewaris langsung dan satu-satunya anak saudara yang ada pula, beliau memang tak nak sokong. Seterusnya, kita tengok pula faktor yang kedua, desakan Empayar British. Empayar British ni mengatur strategi mereka langkah demi langkah dengan sangat teliti. Tengok langkah pertama ni. Pada 19 Jun 1944, masa perang masih lagi rancak, pejabat tanah jajahan dah mula mendesak Viner Brook untuk berikan kuasa yang lebih luas. Tujuannya untuk kawal kekayaan ekonomi. Masuk langkah kedua, pada 28 Februari 1945, tekanan ini makin memuncak bila surat rasmi dihantar untuk menuntut pengambil alihan Sarawak. Pilihan yang ada pada Viner masa itu makin lama makin tertutup, yang akhirnya membawa kepada langkah ketiga. Beliau terpaksa akur dan bersetuju untuk menyerahkan negerinya. Dan yang terakhir, faktor yang ketiga, masalah keuangan dan kehancuran ekonomi. Kalau kita tengok kesan lepas perang, memang sangat tragis. Ekonomi Sarawak hancur teruk. Bayangkan, lombong-lombong minyak musnah sama sekali. Ladang-ladang getah yang selama ini jadi nadi ekonomi pula dibiarkan terbiar. Kemusnahan ini betul-betul melumpuhkan infrastruktur asas negara. Sekolah, hospital, jalan raya, malah lapangan terbang, semua diranak. Realiti pahit yang Viner Brook kena hadap masa itu. Secara kewangannya, beliau memang tak mampu nak bangunkan semula Sarawak daripada segala sisa kemusnahan ini. Jadi, dengan gabungan krisis tahta, desakan hebat empire dan ekonomi yang lumpuh, penyerahan itu pun berlaku. Tapi, apa yang jadi lepas tu memang sangat mengejutkan. Penyerahan rasmi pada 1 Julai 1946 tu langsung tak disambut baik oleh masyarakat tempatan. Sebaliknya, ia mencetuskan tentangan yang luar biasa hebat. Penduduk tempatan mula berarak, mereka bersatu dan tolak sekeras-kerasnya penamatan era Brook dan bermulanya pemerintahan langsung oleh mahkota British. Dan ini membawa kita ke penghujung penerangan kita hari ini dengan satu persoalan besar yang pasti akan terus bermain di fikiran kita. Berdasarkan semua kronologi yang kita dah rungkai ni, adakah penyerahan Sarawak ni sebenarnya satu jalan keluar untuk selamatkan negeri dari kehancuran total? Atau ia sekadar satu tindakan perluasan kuasa empayar yang dah dirancang dengan cukup licik? Apa pendapat anda? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana bersama saya dalam sesi penerangan ini. Okey dah. Okey, rasa-rasa perluasan Empayar British ni apa? Adakah dia nak menyelamatkan Sarawak ataupun dia nak luaskan lagi empayar dia? Kita dah boleh nampak kan, kita dah belajar sejarah ni daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, lah ni tingkatan 4. Tujuan utama British standard sama saja. Untuk kepentingan kepentingan negara mereka lah, kepentingan ekonomi, kepentingan negara. Itu tujuan dia. Termasuklah dengan Sarawak ni. Tujuan dia nak ambil Sarawak, dia mendesak Viner Brook untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, sekarang ni berdasarkan video tadi dan juga awak boleh rujuk muka surat 107. Okey, awak dalam kumpulan boleh isi jadual. Okey, boleh isi jadual yang cikgu beri tu. Kita ada fakta 1, kita ada huraian dan kita ada contoh. Okey, cikgu bagi masa dekat awak. Okey, dalam 10 minit cukup? 10 minit lah? Okey, mula sekarang. Okey, tulis. Cari isi. Nampak tak? Tulis dekat fakta dulu ni. Okay, ni gambar ni. Okay, apa dia fakta? Yang mana biru terang. Okay, apa dia? Okay. Ya. Ya?
Okey, ni huraian dia. Faktor dia adalah masalah pewarisan tahta. Jadi huraian dia awak nak ambil yang mana? Tak mempunyai anak lelaki, huraian dia. Contoh, dia enggan melantik anak saudaranya, Anthony Bro. Ini contoh dia. Okey, boleh. Boleh beritahu dia. Boleh nak? Okey, dapat. Boleh? Okey, ada soalan boleh angkat kad lah. Cikgu bagi 2 kad kan? Okey. Ya. 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 Dia tidak mempunyai ability. Ini. Ya. Enggan melantik anaknya. Anak saudaranya Anthony Bro. Okey. Okey. Ya, untuk enggan melantik. Okey. Betul? Hmm. 10 minit. Contoh dia. Okey. Okey, ini masalah pewarisan tahta. Contohnya, ni. Ini sekali. Itu untuk aktiviti kemudian. Dan juga kepentingan pelaburan kepentingan positif kan ini kepentingan pelaburan British. Okey dah, yang ketiga. Yang ketiga cuba cari yang lain. Okey, cari faktor yang ketiga. Soalan? Okey, apa faktor dia? Ya. Ya betul. Okey, bagi tahu dia nah. Yang awak bincang tu. Okey, next faktor yang kedua. Okey. Jadi faktor yang kedua.
Okey. Cepat nah. Ya, betul. Okey, ekonomi Sarawak terjejas. Nombor minyak musnah dan ladang getah terbiar. Ya. Okey, kita ada lagi 2 minit lah. Okey, saya dah. Okey, tulis nama kumpulan kat sini. Awak kumpulan? 7. Boleh? Nak letak nama apa boleh? Kumpulan 7 dalam kurungan letak nama. Ya? Dah siap? Okey, tulis. Tulis nama kumpulan kat atas ni. Kumpulan apa? Okey dah, siap dah. Okey, tulis nama kumpulan kat atas ni. Kumpulan 1. Okey. Okey, tulis nama kumpulan kat sini. Kumpulan 2. Nombor mana boleh? Okey, tulis nama kumpulan kat situ. Okey, habis dah. Okey dah. Orang ni semua siap, kita nampak je. Dah belum? Sikit lagi, okey. Okey, masa dah tamat 10 minit. Okey. Okey, cukup dah? Okey dah. Okey. Okey, sekarang ni
dalam kumpulan, okay, awak pegang kertas awak masing-masing. Okay, pastikan tulis nama lah dekat kumpulan tu, dekat kertas tu, tulis nama kumpulan. Sekarang ni kita nak share dengan grup yang lain. Macam mana kita nak share dengan grup yang lain? Okay, cikgu nak untuk kumpulan 1 dia tolong pass kertas dia dekat kumpulan 2. Kumpulan 2 dia akan passing ke kumpulan 3. Kumpulan 3 akan passing ke kumpulan 4. Kumpulan 4 ke kumpulan 5. Kumpulan 5 ke 6 dan yang terakhir 6 ke 7. 7? 7 ke 1. Pandai. Okey. Kita nak berkongsi balik. Okey, awak ambil selepas awak beri tu, awak dapat daripada kertas daripada kumpulan yang lain. Okey, awak ambil sticky note cikgu dah bagi dalam bag tu. Sticky note, awak komen. Okey, apa awak nak komen pasal jawapan kawan-kawan awak tu? Awak lekat dekat kertas jawapan. Kertas jawapan dia pun Okey, lekat kat situ. Okey, boleh. Okey, sekarang ni kita tukar-tukar dulu. Okey. Boleh passing. Passing 1 ke 2. Okey, passing lah. 1 ke 2. 2 ke 3. 3 ke mana? 3 ke 4. Okey. 5 dah bagi kena 6 ke 7. Okey. Kumpulan 1. Dapat dah? Okey. Okey, tengok. Awak tengok, awak komen. Okey, maklumat tak lengkap ke? Faktor salah ke? Contoh tak kena ke? Okey, awak tengok balik jawapan kawan-kawan awak. Okey, awak tengok jawapan kawan-kawan awak. Awak rujuk balik. Kalau kurang isi, awak tolong tulis. Tulis dekat sticky note tu apa isi tambahan. Okey, awak pelekat dekat kumpulan masing-masing. Kertas kumpulan yang awak dapat tu. Okey, boleh. Faktor 1. Kita penyebut yang minat lagi. Ini katakan penyebut ni Indian nanti nak saudaranya untuk menjadinya. Boleh? Awak tulis je, awak tulis kat situ, awak lekatkan kat situ. Okey, cikgu bagi masa 10 minit lah. Mula sekarang. Boleh? Kalau awak sudah lengkap, okey. Contoh faktor 1 dah lengkap, tulis faktor sudah lengkap, tahniah. Okay. Komen dekat dia. Baca satu-satu, tengok balik jawapan dia. Okey, tengok balik jawapan dia. Dia boleh pelekat. Pelekat dekat dia. Semua jawapan ini dibubuhkan. Dua jawapan bagus. Jawapan bertindan tulis. Jawapan bertindan. Kalau sama. Ya? Apa yang terbalik? Mana? Yang mana? Betul lah. Betul lah ni. Okey, lagi. Yang kedua ni tengok betul tak? Okey. Tulis ejaan salah. Tulis balik ejaan yang betul. Tukar huraian dia, masalah kewangan, huraian dia. Okey, awak tulis dalam note, lekat dekat dia. Ya. Lengkap kan? Itu sangat lengkap, sangat memuaskan, sangat
Sangat lengkap boleh. Dan saya memahami. Dan saya memahami, memuaskan. Dan saya memahami. Ya. Okey. Ya. Oh, komen ada awak. Boleh? Ya. Satu not. Ya. Dah semua tu tak apa, satu note saja. Okey, tulis. Okey. Okey dah, ini habis komen. Yang tu satu je. Ada lagi? Ya? Siap dah? Okey, komen 3. Okey, grup mana yang siap angkat emoji senyum. Angkat. Belum angkat masam. Seorang tak belum. Satu grup belum lagi. Okey. Kita tunggu lagi 2. Sikit kami nak tanda tangan sikit. Boleh? Kelihatan. Ya. Syok. Dia kata ni. Dia kata budaya dia kan. Budaya dia bahan ni kan ekonomi tak ada ni. Memang. Tak ni saya rasa kau AI apa dah. Tapi betul juga ni. Sebab tu betul tak ada. Ilmu tak ada ni kan. Ya. Kalau tiga hari ni tadi kami buat ni kat bawah. Tahu raya tadi kami buat ni. Ekonomi semua terjejas Islam dan kadang kita juga sama orang yang kan. Ya, Kan okey. sebelum kedai-kedai peti kan Ipoh kena jajah dengan Jepun kan. Ya. Sama orang kedua. Ya, masalah selepas tu lah. Selepas Jepun dah kalah. Dia nak tadi kita maksud yang jadi dia lepas. Lepas jadi Sarawak punya Sarawak British. Dia nak tu lah. Okey. Okey, bagus. Okey. Mana yang masam tadi siap lagi? Banyak komen depan lah. Okey, siap dah. Ya? Adi? Siap? Nak? Okey. Awak dah komen. Okey, bila dah siap komen awak boleh pulangkan balik kepada ahli kumpulan ahli kumpulan kertas tu. Awak komen kumpulan mana? Bagi balik dekat kumpulan tu. Awak kumpulan mana? Kumpulan 4. Okey. Okey. Okey, pasing. Ambil balik. Okey, awak baca balik apa yang kawan awak komen.
Nombor kumpulan. Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, boleh. Okey, kumpulan mana yang komen dia sikit je? Kumpulan 2. Okey. Kita tengok lah apa kawan awak komen. Okey, Halili. Haris, baca. Apa yang kawan awak komen? Okey, pegang ni tak? Okey. Apa yang dia komen? Anun, baca. Okey. Perbaiki tulisan anda. Contoh untuk faktor 2 kurang tepat. Baca kuat sikit kawan awak tak dengar. Perbaiki tulisan anda. Contoh untuk faktor 2 kurang tepat. Contoh untuk faktor 2 kurang tepat. Okey, tengok faktor 2. Okey. Cari lagi contoh yang tepat. Lebih tepat. Okey, kumpulan mana yang paling banyak dapat komen? Okey, boleh? Ashraf baca. Apa yang dia berkomen? Dia bangun baca. Depa kata contoh bagi faktor ketiga ni, kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya dan lapangan terbang juga perlu dibaiki. Bainenbrug tidak mampu membangunkan Sarawak semula selepas penyerahan Sarawak ke British. Okey, awak tulis tak faktor tu? Saya tulis ekonomi Sarawak terjejas, lombong minyak musnah dan ladang getah juga terbiar. Okey, bagus. Komen pun bagus. Yang kumpulan ni buat pun betul. Okey, lagi? Okey, Adam. Okey. Cuba baca apa kawan awak komen. Dia baik, dia suruh tambah lagi isi. Isi pertama, anak bertam Brooke untuk menggantikannya. Isi kedua, tanah jajahan memutuskan surat kepada Vandenbroek. Isi ketiga, kemudahan pendidikan, kesihatan di jalan raya dan lapangan terbang. Okey, awak setuju tak dengan dia? Setuju. Setuju nah? Okey. Lepas itu isi tambahan lah. Isi tambahan. Maksudnya masing-masing ada idea. Okey, dia selagi dia benda tu ada dalam buku teks kan. Dan betul dengan fakta kita, okey kita boleh terima. Okey. Jadi rumusan yang kita dapat untuk faktor penyerahan Sarawak, cikgu bagi gambar tu supaya awak mudah ingat. Okey, supaya awak mudah ingat. Okey, yang pertama adalah gambar apa? Mahkota. Okey. Faktor dia? Masalah pewarisan tahta. Apa dia huraian dia? Ya, Vandenbroek tak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan dia. Okey. Kemudian dia ada, bila dia tak ada anak lelaki, dia ada apa? Anak saudara. Kenapa dia tak lantik anak saudara dia? Pasal apa dia enggan? Dia bagi tahu dalam buku teks. Dia enggan melantik anak saudara dia. Dalam buku teks tak bagi tahu. Tapi cerita betul sebab penduduk tempatan ni tak suka kepada anak saudara dia ni. Anthony Brooke ni nah. Okey, faktor yang kedua ni bendera British. Apa faktor dia? Dalam masa yang sama kerajaan British mendesak Sarawak untuk diserahkan kepada British. Okey, apa huraian dia? Maksudnya British nak meluaskan penguasaannya di Sarawak. Dan yang ketiga ni gambar apa? Untuk faktor yang ketiga, masalah kewangan. Lepas perang, okey, apa terjadi kepada Sarawak selepas perang? Lombong minyak musnah. Ya, jadi banyak duit yang diperlukan untuk membangunkan semula Sarawak. Jadi itu antara faktor. Okey. Kenapa Sarawak diserahkan kepada British? Okey. Boleh nak?
Okey, boleh untuk faktor ni, faham? Faham lah? Okey, jadi boleh cikgu bagi, bila cikgu tanya lepas ni apa faktor penyiaran Sarawak, awak boleh ingat 3 gambar ni. Gambar mahkota, bendera British dan duit. Duit lah. Okey, boleh. Lena? Okey. Sekarang kita nak masuk kepada topik yang kedua, muka surat 108. Proses penyerahan. Okey. Okey, selepas Vandenbroek bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Okay, dia saja setuju. Penduduk tempatan setuju tak? Tak. Tapi British ni pandai. Okey, dia konon-konon dia nak buat mengikut undang. Jadi proses penyerahan dia tu ada 7 proses kalau awak tengok dekat buku teks ni. Okey, proses penyerahan dia perlu melalui beberapa majlis, perlu dapat kelulusan daripada penduduk. Okey, ada 7 kata kunci utama ni. Okey, proses dia yang pertama mula dengan Cikgu Boh, kata kunci dia dulu dah. Proses dia yang pertama utusan surat. Yang kedua menghantar setiausaha. Yang ketiga membawa pulang. Yang keempat mendapat kelulusan. Yang kelima buat tinjauan. Yang keenam dan last sekali akhirnya Sarawak menjadi negeri naungan. Okay, ni kata kunci. Okay, apa yang berlaku dalam setiap proses ni? Okay, sekarang awak tengok dekat meja awak. Meja kumpulan masing-masing. Cikgu ada pelekatkan satu kertas majung kan dalam tu kan. Okay, ada tulis proses dah kat situ. Okay, kumpulan mana yang dapat proses 1? Okay, proses 2. Proses 3. Proses 4. Proses 5. 6. Dan yang terakhir proses 7. Okey, proses 7. Sekarang berdasarkan buku teks muka surat 108, okey, setiap kumpulan kena cari satu isi. Okey, cari satu isi untuk setiap proses dan awak kena isi. Awak kena isi di setiap kertas majung ni. Okey, mula dengan proses 1 lah. Okey. Sekarang ni tugasan awak adalah awak isi dulu. Satu saja isi lah, pilih. Isi di dalam kertas majung. Satu saja isi. Kemudian sekejap lagi awak akan bergerak. Okey, awak akan bergerak. Kumpulan 1, awak akan bergerak ke proses 2. Awak isi pula untuk proses 2. Tunggu cikgu tekan loceng lah. Untuk yang proses 2 dia akan bergerak ke proses 3 dan seterusnya. Setiap kali cikgu tekan loceng, awak kena bergerak dan isi. Faham kan? Faham Rahana? Okey. Kita mula dengan proses 1. Okey, sekarang cikgu bagi masa 3 minit awak tulis. Ada kan? Cikgu bagi dalam tu pen. Okey, ada pen. Boleh bawa buku. Bila awak nak bergerak ke setiap proses ni, setiap session proses ni, awak boleh bawa buku. Okey, sekarang ni mula 3 saat awak tulis di tempat awak dulu. Sekejap lagi awak akan bergerak ke proses seterusnya. Ya. Belah nu lah, main belah nu. Okey, mula daripada sekarang. Okey, tulis. Tulis atas sekali. Ya, okey, tulis awak proses kedua kan? Cari proses yang kedua yang mana? Satu isi je, jangan panjang sangat. Lagi kumpulan lain nak tulis pula.
Okey dah, habis dah. Habis dah. Boleh tunggu tak? Okey ni habis lagi. Dapat kan? Kita panggil. Satu isi saja nak? Satu isi je. Okey dah. Okey boleh? Ya. Dah pilih proses kedua. Okey dah. Okey habis. Okey lagi. Okey dah. Okey. Okey. Okey dah habis, boleh bergerak ke next station. Lima ke enam. Boleh? Okey, kalau awak rasa macam tak ada isi dah, awak boleh komen lah. Boleh komen dekat proses tersebut. Ya, tengok apa yang tak ada lagi. Boleh. Proses 1. Apa yang tak ada lagi? Okey, isi. Okey. Okey, boleh. Okey, boleh. Semua habis dah. Habis dah isi. Dah nah, tak tunggu group ni. Okey, cepat. 1 minit lagi. Okey. Komen je lah apa pun. Okey. Tanya, komen. Jawab boleh komen lah. Okey, isi yang menarik, isi yang mantap. Huraian yang jelas. Okey nah? Okey, siap. Ini dia perlu tulis lagi. Dia perlu tulis. Boleh? Adam? Okey dah. Nah? Okey, boleh bergerak ke stesen seterusnya. Siap lagi. Tengok. Proses keempat. Apa lagi? Habis dah.
Mengharapkan Bina Group supaya mendapatkan kelulusan. Mendapat kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak. Question keempat. Apa tajuk kata kunci dia question keempat ni? Mendapat kelulusan. Tulis kata kunci dia kat bawah. Kata kunci mendapat kelulusan. Tulis kata kunci. Kelulusan. Kata kunci kan? Ya? Siapa? Ya, Alia? Dah, ini proses 6 habis. Dia pun kata kunci dah. Tulis kata kunci dia. Melakukan undang-undang penyerahan. Usaha menunjukkan bahawa okey, kata kunci untuk proses ke-6 apa? Rang undang-undang. Okey, tulis bawah ni. Kata kunci dia adalah rang undang-undang. Dah. Okey. Sticky note bawa. You suruh buat sticky note tadi. Komen. Tak sticky note. Okey. Tulis. Ini fakta yang menarik ke, ulasan yang bernas ke, tulis komen. Okey, habis. Habis dah? Habis dah? Oh, ada lagi. Ni habis dah. Siapa duduk proses 2 sini? Duduk dulu sini. Lagi cikgu suruh bergerak lah. Habis dah isi kan? Tulis dah kan? Okey, yang ni dah. Okey dah. Ini pun dah. Okey dah. Okey, boleh bergerak. Next station. Dia yang dekat 1, 2, 5 ni yang banyak ni. Nah, habis dah. Komen. Baik. Orang Cina menyokong dah lagi. Okey, okey. Ada. Sama je lah. Kita belajar Sarawak, lepas ni kita belajar Sabah pula. Ni persetujuan rakyat Sarawak. Proses ke-4. 2, 3, 4. Okey. Mana persetujuan rakyat Sarawak? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kelulusan persetujuan rakyat Sarawak. Okey. Okey dah. Bulan mana? Siap. Bulan 3. Ni ke bulan 4. Proses. Siap nah? Okey, 5 siap lagi. Tulis nama dia Gamas dan Riz. Dan Riz. Okey, hamba ke bulan 1 kan? Dah. Okey, boleh bergerak. Next. Okey, kita akan habiskan 7 dah. 7 proses. Okey. Proses yang ke-5. Okey.
Habis dah. Habis bagi komen kat dia. Sticky note. Sticky note tadi mana? Okay, tulis. Ya. Tulis. Ya. Okay, pekat. Yang ni lama sikit lah, 95 ni. Okay. Tidak memahami. Okay, dah. Dah. Tunggu sana, tunggu loceng cikgu. Sarawak. Okey, boleh bergerak seterusnya. Okay, kita ada lagi satu station last sebelum kita habis. Okey, tulis sticky note. Okey, baca dulu. Kalau dah habis baca, betul tak dia tulis, kemudian komen. Okey dah. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Proses. Okey. Ini semua habis dah kan? Okey, komen. Okey, boleh? Boleh dah. Okay, cikgu nak tengok proses 5 tu yang lama. Yang ni komen dah ha? Okey. Untuk diundi, okey lah. Lima ni sebab dia panjang sikit kan. Jadi semua kumpulan sudah tulis. Okey, boleh. Okey, lengkap tak isi dia? Cuba tengok balik. Okey. Cuba cek balik yang mana ya. Isi mana yang tak ada? Semua dah. Kata kunci dia betul tak? Rang undang. Okey, siapa yang menang dengan 19 undi ni? Ni. Menang dengan 19 undi. Pro penyerahan. Okey, dia tulis 19 undi saja. Jadi keputusan menunjukkan kesan. Ya. Kesan dia menang dengan 19 undi. Kunci dan undang-undang. Okey. Okey. Terbaik. Okey, komen dah. Komen. Kena sticky note, okey komen. Huraian ataupun isi yang jelas. Ni semua ada. Kata kunci dia apa? Okey, akhirnya Sarawak menjadi negeri naungan British. Diisytiharkan di Kuching. Okey, siap. Okey, bergerak stesen. Seterusnya last. Kau dah balik ke tempat asal? Satu lagi kan?
Satu lagi sebelum kita bergerak ke tempat asal. Okey. Okey, tulis. Okey. Ini kata kunci dia lah, mendapat kelulusan Majlis Negeri. Okey, tulis. Ada tak? Cek balik, cuba cek balik jawapan yang kawan-kawan kamu beri untuk setiap proses penyerahan tu. Entah. Okey, boleh nak? Okey, ni ada lagi. Ni lagi. Kaitan. Okey. Okey, selesai, boleh balik bergerak. Selesai kita 7 proses. Okey, boleh balik ke tempat masing-masing. Okey, tengok. Okey. Maksudnya dia dah proses 5 ni dia banyak. Dia pun tak ada nak komen. Okey, boleh nak? Okey, semua bersedia? Bersedia duduk. Okey, awak boleh tengok balik hasil kerja yang kawan-kawan daripada kumpulan lain dah masukkan untuk setiap proses, iaitu proses penyerahan Sarawak. Okey, ada berapa proses? Okey, ada 7 proses. Jadi awak dah lalu kan? Kita tengok kat sini. Okey, proses penyerahan Sarawak dia melalui 7 proses. Okey, yang pertama kata kunci dia adalah mengutus surat. Okey, siapa yang utus surat? Pejabat tanah jajahan daripada British. Dia mengutus surat kepada Wynebrook. Minta supaya Wynebrook ni tanda tangan perjanjian untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, itu proses yang pertama. Okey, yang kedua, menghantar setiausaha. Siapa yang hantar setiausaha ni? Tu nama setiausaha dia. Siapa yang hantar? Wynebrook ni hantar setiausaha dia Gerard T. McBrien untuk dapatkan tanda tangan daripada rakyat Sarawak lah, daripada ketua tempatan yang terdiri daripada rakyat Sarawak. Kena ambil tanda tangan dulu daripada ketua tempatan di Sarawak. Okey, kemudian proses yang ketiga, membawa pulang dokumen. Okey, dokumen apa yang dibawa pulang tu? Dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan tadi dibawa pulang. Okey, kemudian yang keempat adalah mendapat kelulusan. Kelulusan siapa? Majlis Negeri dan Persetujuan Rakyat Sarawak. Maksudnya kerajaan British suruh Wynebrook dapatkan persetujuan ataupun kelulusan daripada Majlis Negeri. Dan persetujuan daripada rakyat Sarawak dulu. Kena dapatkan persetujuan dulu. Okey, proses yang kelima, membuat tinjauan. Siapa yang buat tinjauan? Gamas dan Rex Williams. Dua orang ahli parlimen, Gamas dan Rex Williams. Mereka tiba di Sarawak lah, di Kuching Sarawak untuk membuat tinjauan ni.
Nak tahu adakah rakyat Sarawak ni bersetuju nak serahkan Sarawak kepada British ni. Jadi hasil daripada tinjauan tu, apa hasil daripada tinjauan tu? Kita dapati bahawa Sebahagian besar pribumi menentang penyerahan Ah. Sarawak. sebahagian besar pribumi. Pribumi tu maksudnya orang tempatan dia lah. Dia apa? Menentang. Ada yang menyokong tak? Ada. Orang Cina. Orang Cina Sarawak dia menyokong. Kemudian laporan tu pun diserahkan kepada Majlis Negeri. Dan yang keenam, proses keenam mengeluarkan rang undang. Okey, Majlis Negeri tadi keluarkan rang undang-undang penyerahan. Jadi dia buat undian dekat Majlis Negeri ni, dia adakan undian. Okey, hasil undian tu siapa yang menang? Golongan pro penyerahan menang. Berapa undi? 19 undi. Maksudnya yang menyokong untuk penyerahan menang. 19 undi, 16 menentang. Dan akhir sekali bila ramai yang undi untuk penyerahan, akhir sekali Sarawak secara rasmi jadi negeri naungan British. Okey nah. Okey, maksudnya dah rasmilah pada masa tu. Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan British. Maksudnya mereka beralih. Mereka dijajah beralih lagi kepada orang yang dijajah juga. Maksudnya orang kata macam keluar mulut. Masuk mulut. Terima keluar mulut maksudnya dua-dua bahaya. Nak lari daripada, mereka ingat daripada Vinerbrook ni mereka boleh dapat kemerdekaan. Tapi dah. Bagi dekat British. Masih lagi dijajah Sarawak ni. Nah? Okey. Kesimpulan. Jadi dah selesai dua tajuk tu, faktor penyerahan Sarawak dengan proses. Okey, kita masuk kepada kemahiran nilai yang terakhir iaitu kepentingan berwaspada dalam tindakan yang diambil. Okey. Semua tengok cikgu bagi setiap kumpulan ada satu layan berkaitan dengan soalan ni. Ini adalah poster nah. Ini trend soalan SPM sekarang ni dia adalah berdasarkan poster. Awak kena tengok apa yang disoal. Okey, berdasarkan poster penyerahan Sarawak ni, mengapa? Mengapa ni sebablah mengapa kita perlu berwaspada dalam tindakan yang diambil. Kenapa kita perlu berwaspada dalam setiap tindakan yang kita ambil. Okey. Okey, faham tak soalan dia? Faham nah? Okey. Berapa markah dia? 4 markah. Okey, jadi berdasarkan awak dah belajar pada hari ini, okey, awak tulis isi jawab soalan ni dalam kumpulan. Okey. Kenapa ataupun mengapa kita perlu berwaspada dalam tindakan yang diambil? Okey, jawab sekarang dalam kertas tu. Okey, cikgu bagi masa 5 minit lah. Okey, mula. Okey, mula dengan kepala ayat dulu nah untuk soalan kebat ni. Okey. Pada pendapat timer. Dua ayat ini perlu mengukur patriotisme dan persatuan dalam Ya. Okey, Sat ya. Dia lebih kepada sebab. Bukan dia minta cadangan. Kalau kita perlu tu lebih daripada cadangan. Dia tanya sebab. Sebab apa? Kesan. Kenapa kita perlu berwaspada? Apa kesannya kalau kita sentiasa berhati-hati dalam tindakan kita? Apa dia? keamanan negara. Dapat menjaga keamanan negara boleh. Ambil dulu kepala ayat dia. Kita perlu waspada
Sudah kesannya. Ya, kurang Tak payah tulis kesan kerana apa dia masukkan terus. kerana Ya. Cikgu, supaya dia huraian kan? Hmm? Supaya huraian lah. Ha. Supaya huraian. Ya. Baca dulu cikgu. Tidak silap langkah lah step bisa betul? Yalah, supaya dia silap kan. Selain itu dia. Boleh. Selain itu. Selain itu Juga macam apa? balik itu kita Dia macam dia bagi kesan mengapa. Mengapa kesan. selain itu sekiranya Kenapa kita kena berhati-hati ataupun waspada? sekiranya kita tidak berhati-hati dalam setiap kesan, ia akan mendatangkan masalah kepada kita dan negara. Okey. Okey. Jangan mudah percaya kepada orang. Okey, dia tanya mengapa kita perlu waspada. Maksudnya mengapa tu sebab apa kita perlu waspada? Sebab apa? Tidak ditipu. Supaya tidak mudah ditipu. Okey, boleh? Boleh. Ni. Okey, boleh. Okey, berapa isi dah? Cukup dah 4 isi. Ya, bimbang kuasa dah hak mereka dirampas. Okey, lagi. Siapa kita perlu hati-hati. Ya, berdasarkan proses itu mengapa kita perlu waspada terkait ini ialah supaya tidak diserangkan kesan. Selain itu sekiranya kita berwaspada dan tindakan atau kita tidak kita tidak berwaspada dan tindakan kesan, kita boleh mendatangkan masalah pada diri kita dan pada negara. Kesimpulannya Sebelah tu ya. Kita perlu waspada dalam tindakan yang diambil supaya tidak silap langkah dalam tulisan ia boleh mendatangkan masalah bagi kita kepada negara. Jadi jika silap langkah ni tak ada markah ni. Silap langkah. Supaya tidak silap langkah dalam tulisan. Kita perlu waspada dalam tindakan mendatangkan masalah. Supaya tidak mendatangkan masalah lah sebab tu kita perlu waspada supaya tidak mendatangkan masalah. Tidak mudah? Hipnotis apa? negara mereka tu pandai buat macam Supaya tidak mudah dimanipulasi lah. manipulasi kita nak sebut. Kalau dia kata Tak mudah dimanipulasi. Okey, berapa dah? kita apa ni jangan membuat keputusan secara mendesak. Sebab apa? Yang tu soalan dia, kenapa kita perlu waspada? Sebab apa? Jangan buat keputusan secara terdesak. Supaya Apa dia? Tidak mau campur tangan kuasa asing agar kita tidak jalan. Okey, boleh? Boleh? Mana nak tengok sampai tak cukup kertas siapa? Banyak. Ya, kita perlu waspada akan tindakan ini sebelum menyerahkan kepada orang lain. Okey lagi, ini je. Sangat rumit. Okey. Kalau untuk masa sekarang, kenapa kita perlu waspada? Kalau ada kuasa asing nak datang negara kita, ataupun dia nak buat perjanjian dengan kita kan?
Kenapa kita perlu beringat, kita perlu hati-hati dengan kuasa tu macam mereka yang datang ke negara kita tu. Boleh tidak mudah dimanipulasi. Tidak mudah, kita tidak mudah dimanipulasi oleh Kuasa asing. kalau supaya mana boleh supaya hati tu. Masuk tu. Sebetulnya supaya mana boleh. Sebetulnya kita tidak Tengok. Ini lebih kepada British, ini situasi semasa. Soalan kebab ni dia lebih kepada situasi sekarang ni. Situasi semasa sekarang. Kalau ada sekarang ni, ada lagi kuasa asing yang macam British tu yang cuba datang ke negara kita kan. Kenapa kita perlu waspada? Perlu berhati-hati dengan mereka. Macam tu soalan dia. Okey. Boleh? Ya. kira tidak boleh dimanipulasi kuasa asing. Nak macam ke isi kan kan kau. Dua isi rakyat. Boleh? Rakyat yang lain. Isi dah ada dua. Rakyat ni tu. Rakyat ni kita mulakan dengan Huraian dia supaya agar cikgu okey apa dia? Ya Fakrul. Jadi ni kita jaga rakyat. Ya, jaga rakyat. Agar kita selamat daripada gangguan negara luar. Ya. Akhir sekali kenapa? Jadi kalau boleh juga. Pegang. Situasi semasa lah. Okey, habis dah Aisyah. Apa lagi? Dah lama ni. Minit ni. Ni. Sekali apa dia? Pengurusan dia. Okey. Okey, dia tengok cari. Di dalam buku apa dia lagi kita boleh ambil. Okey. Ada tak? yang diambil buah dia. Boleh satu game pegang letak sini. 4 markah bagi 4. Macam kata apa kata. Letak kuasa asing kan. Jadi buat apa kata. Mana boleh hati. Kita perlu berwaspada agar tidak Betul kita kena ambil agar tidak tersilap. Ulang kau beli. ulang tak dapat markah kan. Dalam penipuan lah. Yang tidak dijual dalam sebarang penipuan orang asing kuasa
Ya. Boleh? Kuasa asing. Okey, masa dah habis. Satu soalan 4 markah je. Tak perlu ambil masa lama nah. Okey. Okey, soalan dia kenapa kita perlu berwaspada dalam tindakan yang diambil? Okey, jawapan yang awak beri mesti berdasarkan situasi semasa. Okey, ingat kebat. Soalan kebat ni dia ambil daripada pengajaran. Kita nak ambil pengajaran daripada sejarah yang kita belajar untuk kita pada hari ini. Untuk negara kita, untuk generasi kita akan datang. Maksudnya mesti pengajaran yang kita boleh belajar daripada penyerahan Sarawak ni. Okey. Kita perlu belajar daripada penyerahan Sarawak ni supaya kita berwaspada dalam tindakan yang diambil. Contoh sekarang ni. Okey, banyak negara luar datang tak negara kita? Datang ke negara kita kan? Okey, ada datang nak melabur di negara kita, ada datang nak buat perjanjian kan? Ada datang untuk urusan perdagangan. Ada yang datang untuk ronda di perairan kawasan kan? Di laut kita, negara-negara besar seperti China, Amerika, kita kena berhati-hati tak dengan kawasan besar ni? Itulah soalan dia tanya. Kenapa? Mengapa? Maksudnya kita kena bagi sebab. Okay, sebab apa kita perlu berhati-hati? Okey. Cikgu bagi untuk kumpulan ni dulu. Okey, cuba jawab tengok. Apa jawapan awak? Soalan. Daripada mula sampai habis baca balik. Ya. Okay, yang lain dengar jawapan. Okay, kita tengok dan kita share sama-sama. Berdasarkan poster tersebut, kita perlu berwaspada dalam tindakan yang diambil kerana tidak mahu campur tangan dari kuasa asing agar negara kita tidak dijajah lagi. Okay. Selain itu, tidak adanya perpecahan kaum agar rakyat hidup harmoni dan aman damai. Okay. Akhir sekali, tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama seperti kaum-kaum yang terdahulu. Okey. Tahniah, jawapan yang betul lah, tepat. Untuk kumpulan 3. Okey, next kumpulan 5. Okey, boleh share jawapan? Putra pula. Ashraf. Okey, Ashraf, boleh. Okey, cuba dengar jawapan kawan-kawan awak. Berdasarkan poster tersebut, mengapakah kita perlu berwaspada dalam tindakan yang diambil ialah supaya tidak tersilap langkah dalam setiap keputusan. Seterusnya, kita tidak boleh dimanipulasi oleh kuasa asing. Kita perlulah berwaspada agar tidak terjerumus dalam penipuan kuasa asing. Akhir sekali, berdasarkan berdasarkan penyerahan Sarawak kepada British, kita dapat pelajari apakah yang akan terjadi sekiranya negara kita berada di tangan negara asing. Kuasa asing. Okey, terima kasih. Okey, cikgu dah ambil rumusan daripada 2 kumpulan. Okey, yang lain tu, kumpulan yang lain tu nanti serah kat cikgu nah, kertas tu cikgu akan semak balik. Okey, betul tak isi ni? Okey, untuk 2 kumpulan ni kita ucap tahniah. Okey, bagi tepukan kepada kumpulan-kumpulan. Okey. Okey, jadi okey, kita masuk kepada topik last sekali lah. Akhir sekali rumusan apa yang kita dapat pada hari ini. Okey. Jadi cikgu nak seorang pelajar tolong bagi tahu cikgu okey apa yang dia dapat pada hari ini. Okey, seorang pelajar. Okey, Aisyah. Okey, boleh. Okey. Rumuskan apa yang awak dapat pada hari ini. Hari ini saya mempelajari tentang faktor penyerahan Sarawak kepada British dan proses penyerahan Sarawak kepada British. Okey, yang tu saja. Okey. Ada lagi yang nak share? Okey. Okey, Syamil. Tolong kongsi apa yang awak dapat pada hari ini. Hari ini saya dapat
mempelajari tentang proses penyerahan Sarawak kepada British. Dalam proses tersebut, banyak langkah yang perlu dibuat untuk mendapatkan keputusan penduduk dan Dan akhirnya Sarawak apa jadi kat Sarawak? untuk mendapatkan Sarawak kepada British. Okey. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, tu rumusan. Okey. Yang lain-lain tu awak ambil soras keping. Sticky note tu ambil salah satu awak tulis. Okey, apa yang awak dapat pada hari ini dan komen. Komen awak semua. Okey, ambil sticky note salah satu. Okey, tulis. Apa yang awak dapat pada hari ini? Dan yang kedua, komen awak pasal pembelajaran kita pada hari ini. Okey, nah. Apa yang awak dapat? Yang kedua adalah komen. Komen awak pasal pembelajaran awak pada hari ini. Okey, boleh. Okey, tulis ringkas je nah. Okey. Okey, siapa yang dah habis boleh main tampan lah dekat sini, parking lot. Kemudian datang ambil latihan lah. Okey, cikgu akan edarkan latihan pengukuhan kita untuk hari ini. Okey, baru tampan untuk yang lain. Wakil kumpulan tak apa, wakil saja kumpulan. Tampan. Yang ni mas ni. Kena pekat lah. Kelak kau ni. Ambil pekat. Ya, ni lah. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, boleh duduk tempat. Tak apa. Nanti cikgu share dalam kelas apa yang kawan-kawan kamu komen. Tak sabar nak tengok lah. Nanti cikgu letak dalam kelas. Okey, ambil lekat. Elok. Dia belah hujung ke ni? Belah hujung. Tunggu dia. Okey, boleh. Okey, semua dah lekat nah?
Okey, untuk akhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu bagi latihan lah. Latihan pengukuhan ni, okey, balik buat dan bawa pada bila ada sejarah. Bahaya pula nak cuti cuti panjang ni pastikan siap lah. Siap latihan. Kita akan bincang pada sesi PDP kita yang seterusnya. Ya. Tanpa dalam buku latihan panjang lah. Okay, soalan satu. Soalan satu cikgu bagi. Okay. Tiga sana. Tiga sana. Okay, lebih pas. Pas. Ha? Lebih. Okay. Bagi tiga kat sana. Empat tiga. Bagi tiga tu kat sana. Bagi ambil dah. Okey, boleh. Lebih satu. Okey, Mat. Okey. Angin lah, tak apa nanti dia tempel. Okey. Okey, tak apa. Okey, dengan itu berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih atas kerjasama semua pada hari ini. Alhamdulillah, PDP kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Okey, untuk kukuhkan lagi pemahaman kamu pasal topik ni, tolong buat latihan kat rumah. Okey. Okey, terima kasih kelas. Okey, bangun.